Assalamualaikum dan selamat malam. So, hari ni kita orang nak buat discussion tentang integration. Nama saya Muhammad Azhar Akmal. Nama saya Syed Syarwan Iman bin Azharuddin. Nama saya Ahmad Daniel bin Muhammad Zazuki. Okey, soalan yang kita orang pilih ialah soalan D. Soalan dia, demonstrate the volume of solid form when the area of region bounded by the curve y equal x square plus 1 and the line y equal x plus 9 is rotated out 2 pi radians about the x-axis. Yang pertama sekali, nak tahu kat mana je graf ni, bentuk graf ni macam mana. So, kita kat Desmos. Masukkan Y dengan X bulan. Y yang kedua, Y dengan X kuasa 2 tambah 1. Macam ni lah bentuk graf dia. Macam ni bentuk graf dia. So soalan nak kat paksi X yang dia nak yang ni saja. So dia lukis macam ni, benda ni lukis. Lepas tu dia nak yang X ni, yang Y sama dengan X kuasa 2 tambah 1 ni akan tolak dengan Y sama dengan X tambah 9. Jadi kita akan buat sama dengan kat sini, sama dengan X kuasa 2 tambah 1 sama dengan X tambah 9. Jadi kita samakan, dapat satu equation persamaan kuadratik. So sekarang ni selesai buat persamaan integration. Okey. Integration tu. Okey. So first bebannya dah ada kat atas. So kita tulis V H sama dengan pi integrate B A. Lepas tu kita ambil yang persamaan X2 tambah 1 tu, X kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 DH tolak pi integrate B A. Kita ambil juga yang kat sini, X tambah 9 kuasa 2 DX. So dah selesaikan. So sekarang kita cari lower limit dengan upper limit. So kita buat pi integrate B. Kita ambil negatif 2.372. So lower limit dia 3.372. So kita tulis balik X kuasa 2 kita ambil upper dia 3.372, lower dia negatif 2.372. Kita tulis balik X kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 X tolak tambah juga pi integrate upper dia 3.372, lower dia negatif 2.372. Lepas tu kita tulis balik juga X tolak 9 X tambah 9 kuasa 2 DX. So sekarang saya bagi dekat Haji. Kita teruskan. Dia akan integrate. Okey, sekarang saya akan integrate yang Arik dah buat. So, pi integrate dia pecah kepada 2, X kuasa 2 tambah 1 dan X kuasa 2 tambah 1
dx. Tolak dengan pi degree 3.372 negatif 2.372 X tambah 9 dan X tambah 9. Okey. So yang ni kita kembangkan expand equation. Okey. Okey, selesai. So saya bagi kat Zaid. Dia akan integrate adik tadi. Okey. Pi setting integrate. Sorry bos. Cacing mana? Korang dah integrate nak cacing ni. Patah pula. Ni. Di exposure 5 bagi 5 tambah 2x exposure 3 bagi 3 tambah x exposure 2 kurang tambah x tu tak boleh dia betul lagi satu tolak pi integrate exposure 3 bagi 3 tambah 18 exposure 2 bagi 2 tambah 81 x. Okay, sekarang ni kita akan masukkan limit dia kedua-dua upper dengan lower limit. Correct? Betul. 3.372 kuasa 2 bagi 5 tambah banyak tu. Tengok ni aku. Kau juga. Baik.
Okey kan? Betul. Situ tekan calculator. Kau masukkan yang lagi ni. Tolak pi ni apa? 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 Tak tengok lah. Boleh. Tak lepas juga. Baik, sekarang ni sekarang saya bagi Okay, so kita kira kita akan dapat sini 116.12 tolak negatif 26.29 tolak dengan 388.25 tolak dengan negatif 145.94. Okay, so kita akan tolak. Kita akan kira total dia by negatif 391.78. So jawapan dia negatif 120. Silap. Negatif 1 ni tidak ada. Apa? 1230 poin 81 unit. Okey. Inilah jawapan dia. So itu saja daripada kita orang. Sekian, terima kasih.